Hello guys, kembali ke channel saya Amaz Gaming. Kita akan bermain Selena The Sailor, penjara bawah tanah. Yo, masih minta start kan. Jom, Sailor 1, Sailor 3, Sailor 2, Sailor 3. Easy, medium, hard. Easy saja. Medium. Aku jenis orang penakut guys. Aku sorry. Ya Allah, sesuatu dia. Tak boleh. Tak boleh. So, kalau ada Selena kita kena pandang belakang, kena pandang lawanan. Kita kena cari buku ya. Syuh. Dulu kita pernah buat. Cuma di mana kau video tu? Oh ya Allah. Kejut tu. Nothing. No, jump skip please. Dalam hidup aku, nyawa aku paling benci jump scare. Saya kelehi. Lock, door is locked. Dulu pernah buat, sekarang sudah lupa. Nganyuk. Apa ni, ada darah? Takutlah. Buku. Mesti selalu darah-darah ni. Mesti dah kunci. Wih. Au. Kau ngajar. Kejut aku anjing. Kunci. Ini apa tu? Ya Allah, takutlah. Oh, sakit jantung. Musuh tak ambil. Dia berkecil hat. Ni ada kunci. Jom pergi tempat tadi. Cek dulu. Okay. Kita akan cek belakang tadi. Lorong kiri. Kiri. Oh, ya Allah. Aku baru nak pergi sana. Macam, oh, bye-bye. Oh, musuh tu kocok. Ini aku malas. Mana ni? Assalamualaikum. Dah. Kocok je. Tak ada apa-apa esok. Lagi. Kita tak jumpa apa-apa ni dia situ. Jom kita cari yang lain. Oh, apa ni? One chef. Oh, ki. Kunci. Ya Allah. Dia tu mesti pandang tau. Aku boleh lawan. Kecuali dia dah pandang dia. Apa ni? Saya sembunyi. Mana ni tu? Tester. Apa tu? Oh, ya Allah. Sabar. Satu-satu lah. Kiri kanan. Sabar tu. Aku takut. Muka aku dah depan-depan dengan apa aku ni memang menghadap. Kerja aku memang sakit jantung . Hey, we come back to see you. Okay, kita tinggal 3. Ya Allah. Cik perempuan.
Aku cabut lah macam tu kau lagi. Ini ya Allah. Janganlah muncul depan macam tu lah. Kau ni kunci. Jangan tu. Aku tak nak main game ni. Misal aku spoil kat meja. Wajar kau Mizan. Nothing. So buku dia random bukan. Yeah. I think that's a good one. Mana jalan? Aku lupa dah. Yo, oh, what ini? Oh, sini. Kita nak back ke jalan. Oh, ni. Kunci. What's this? Allah, baju. Kau ni ada meletup. Hai, takkan tak ada apa-apa. Ini soal kau ajar ni. Jadi Dinam sudah mengontaknya kita. Mengontak balik. First thing, jalan balik mana? Aku lupa. Sumpah, aku lupa. Kau tanya dengan orang nyanyok. Memang sahah cacat macam ni. Jangan pernah tanya jalan dengan aku. Yeah. First thing what? Okay. Kecik aku ni. Ada yang meletup. Warung market. So, give me something. Okay. Not bad. 1 tukar 1. 1 tukar 1. Okay. So 2 ada kat sini. Bismillah. Muncul ni. Nampak? Warung market. What's this? Warung market. Kau ingat aku takut? Warung market. Astagfirullah. Ni style aku. Dia boleh lari tau. Malas tau. Kan ada warung market. Aku sesat. Sekejap. Apa dibuat tu? Tinggal lah. Oh, warung market. Sudah jumpa. Damn. Warung market terkejut aku. So far so good. No die. Because no boss. Go home. Terkejut aku. Tapi yang tu kumpul aku main gini. Warung market ni. Ya Allah, jangan macam tu. Nina. Ya. Ya. Okay. Warung market. Hello. Entah, aku tak tahu kenapa warung market macam. Yes. Balik. Tak bernafas. Okay, aku rasa aku je ingat dari. Okay, sini kan. Warung market. Mana ni? Sorry doh. Warung market mana ni? Okay. Okay, yes. So far, so easy. Ha. Cheater tembus dinding ya. Cheater. Iklan. Does your lip panjang lah iklan kau? Tidak ke? Kang ada meletup warung market. Aku rasa aku tak larat yang tu pada sakit ni. Warung market. Oh wow. Nak ke? Sorry. Ini baru minit 9 je. Okay, jom. Warung market. Jom speedrun. Ingat takut. Tadi tu aku acting je.
Aku mana takut. Hantu, cuma hantu satu je. Warung merkit. Dah, dua ni sudah. Aku dah tak larat main. Kau tak nampak kau? Thank you. Baring merkit. Oh, wow, sekian tu. Okay, so kita gonna be go here. No? Here. Here. Oh, terkejut. Mana tahu cecek belakang ni. Tangan aku yang tekan. Bukan automatik tau. Tangan aku yang tekan. Sorry. Wow, warung ni. Double kill lah. First shot. Oh, baru cakap first blood. Mati. Matilah jantung aku ni. Mati rasa ni. Wih, apa Aku masih bernafas. Okey, aku rasa tak bernafas ni. Tak bernafas. Tak apa guys. Dua je aku tak larat main tiga. Aku tak tahu tiga macam ni. Yang satu yang sakit jantung, yang dua macam ni. Ini Miza mesti. Ni apa tu? Jangan macam tu lah. Jangan ayah. Ada tak bernafas. Game ni serang mental kita ya. Sebab tu kita takut bazar tak ada musuh. Dia mencuba menyerang mental kita. Lupa lah game ni kena tekan. Yeay. Well. Wah. Naik ke atas jom. Ini apa tu? Pojok tu. Hantunya tak muncul. Bunyi muncul. Ngebug. Okay, tak ada benda ni. Jom. Ciao. Warung mesti muncul lah. Bah. Muncul tak muncul. Kalau muncul tu, pom, meletup muka dia. Berani dia muncul. Ya, okay, sorry. Misal. Cek belakang pintu, make sure. Pintu pahal tu. Itu aku tukar. Dia dah pergi papan lah. Dia exit kat sini. Jalan kita tak ingat. Ni ke bawah. Ni tempat tadi. So, aku rasa ada lagi jalan. Oh, sini. Sini berhenti. Wah, rumah. Kita spam biar kita tak takut. Tak apa. Game ni tak ada mati. Game ni tak ada ulang daripada awal. Kita takut kerana takut ulang daripada awal. Astagfirullahaladzim. Jangan macam tu lah. Oh ni. Nizam mesti serangan jantung kan. Tengok ni. Aku rasa semua kan mesti serangan jantung. Jom. Kita cek apa? Jom. Lari. Okey, apa ni? Apa dia nak ambil keinginan? Jalan balik ni. Ni. Berani kau muncul. Gundul kepala kau. Jom naik. Ya, dua je. Tak larat aku. Tak larat. Sumpah tak larat. Jantung aku rapuh. Rapuh sebenarnya. Hati Hello Kitty. Jantung rapuh. Mental kuat. Jantung rapuh. Okey. Ingatan tak kuat. Ingatan tak kuat. Ya? Okey. Ya. Okey. Nak buang sampah dia.
Bye-bye Selina. Kau memang bodoh. Tak ada otak punya Selina. Dia balik. Bye-bye. Tak benar puas iklan. Sebabkan Mamat dalam video ni serangan jantung. So sampai situ saja video kita pada hari ni. Like and subscribe kalau korang suka. Dan thank you untuk watching. Bye.